Satu, dua, tiga. Gua tengok video satu kakak ni pakai tudung, senang dia ada double stand. Jadi gua pun terancam lah dengan video tu. Gua nak try tengok lah. Dan mana boleh, macam tercabar pula kan. Kita jantan takkan tak boleh nak double stand. Dah 7 bulan lebih dah ni, tak berjaya lagi. Kita try apa. Tadi gua timbang berat badan gua pakai kain pelikat, tak pakai baju, 51 kilo. Gua pakai baju, gua pakai seluar, berat badan gua jadi 53 kilo. Encik zone test ni 198 kg. Kita buat nampak, tengok teknik yang sama. Satu, dua, tiga. Tak naik. Kalau macam ni tak naik. Tak naik apa. Minyak wangi dah pakai, apa lagi yang tak kena. Tadi pun dah telan 5 ulai durian kampung. Another try. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tak mau apa. Apa kata kita pusing one round, lepas tu kita naik, kita try lagi sekali. Ambil berkat pusing one round kan. Try tu lah. Mana tahu kok jadi. Kalau tak malu pakcik, kalau tak boleh ya. Kena kurangkan berat motor kan, nak kena tambahkan berat badan gua. Pasti ya. Ya, jam test gua ni tegak 17 hari bulan 6. Kemudian kurang sebulan 7 bulan 7. Gua cek gua punya JPJ tu. Tahun lepas lah, hujung tahun lepas. Dalam lepas Christmas macam tu kot. Saja lah cek kan. Cek JPJ tu. Ada saman nampak. Dah lah ada saman. Blacklist pula tu. Saman tu dia cuma bagi tahu tarikh saja. Tarikh anggap hak laju 7 hari bulan 7. Gua pakai cek zone test 17 bulan 6. 7 bulan 7 dah ada saman, kemudian blacklist lagi. Aduh, ni je zone test ni. Nampak macam alright, nampak kita dah pusing satu round, kita try lagi. Boleh ke tak boleh. Bismillah. Tegakkan motor, turunkan double stand sampai kita rasa. Kita pegang belakang sikit, lanjut sikit. Tak boleh apa. Gagal. Assalamualaikum.